أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يملأ السماوات والأرض وما بينهما أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واغلق عنا أبواب عذابك وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan meneruskan sambung ialah rahsia perkahwinan yang bahagia dalam Al-Quran Al-Karim. Sebenarnya pada kelas kita ini bukan hanya kita berbicara tentang perkahwinan sebagai ialah perkara yang biasa. Kita kena tahu kita ialah datang ke dunia ini supaya kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberitahu kita dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya Allah menciptakan jin dan manusia supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang amat penting kita semua kena tahu bahawa ibadah bukan hanya dalam salat, zakat, puasa, haji. Okay? Apabila kita salat akan membetulkan keadaan kita. Kita salat, kita fikir bahawa salat ialah hanya ibadah yang kita kena buat sahaja. Kita kena faham kita salat untuk apa. Sebenarnya salat ialah akan membetulkan keadaan kita di dunia ini. Yani misal, kalau kita boleh rujukkan kepada surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut, surah 29 ayat 45, muka surat 401. Ayat 45. Silakan akhi. Ayat 45. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengenyati Allah, yakni solat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain.
Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Kalau saya bertanya kepada para jemaah semua, apa tugas solat? Betul? Maknanya solat ini ialah memang ada tugas. Apa tugas solat? Allah dah sebut dalam ayat ini. Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Yani kita salat untuk apa? Kita salat supaya kita tidak buat jahat. Maknanya salat akan membetulkan keadaan kita tak? Salat akan membetul keadaan kita. Tapi kalau tak ada salat, kalau kita tak salat, senang kita buat fahsya dan munkar tak? Ya, kalau tak ada salat, senang kita boleh buat fahsya dan munkar. Senang kita buat jahat. Okey? Baik. Maknanya Allah mahu kita salat untuk apa? Supaya kita menjadi baik. Tapi kalau kita salat, tapi kita masih lagi buat jahat, adakah akan kira kita sebagai salat tak? Allah akan terima salat kita tak? Tidak. Allah tidak akan terima salat kita. Supaya salat kita ialah diterima, kita kena menjalankan tugas salat ini. Salat tapi jangan buat fahsya, jangan buat jahat. Okey? Baik. Kita baca ini dan kita faham, kalau kita salat hanya kita akan buat baik. Maknanya jiwa kita akan jadi baik kita. Kalau kita tak buat jahat lagi, maknanya kita sudah jadi baik. Okey. Apa bukti kita sudah jadi baik? Sebab salat mencegah kita dari perbuatan fahsya dan munkar. Okey, kita tak buat fahsya dan munkar. Adakah itu cukup kita menjadi baik? Atau mesti ada bukti yang menunjuk kita bahawa kita betul-betul sudah baik? Mesti ada bukti lagi. Apa bukti lagi itu? Kalau kita tengok dalam Al-Quran, selalu sebut salat dengan zakat. Suruh kita salat, lepas salat zakat. Salat zakat, aqimus salata wa atuz zakat. So, kita salat, lepas kita salat kita mesti tunaikan zakat. Kenapa zakat? Orang kata zakat sebab zakat itu membersihkan harta kita. Nak membersih harta untuk apa? Harta. Yani kalau duit haram, zakat akan halalkan duit ke tak? Tidak. So zakat, kena zakat. Untuk apa? Untuk membersihkan harta. Rasa macam tak masuk. Okey? Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita harta ini untuk apa? Supaya kita ialah hidup. Betul? Supaya kita ialah hidup. So, kalau membersihkan harta, so apa faedah bagi kita? Adakah harta akan masuk syurga ke? Supaya dia kena bersih dulu sebelum masuk syurga tak? Tak. So, zakat sebenarnya bukan hanya membersihkan jiwa kita. Tak. Zakat akan menjadi sebagai bukti bahawa jiwa kita sudah bersih. Jadi kita solat.
Salat untuk apa? Untuk membersihkan jiwa kita. Kalau jiwa kita betul-betul sudah bersih, kita akan menunaikan zakat. So, zakat akan menjadi sebagai bukti bahawa jiwa kita ialah sudah bersih. Maknanya salat, zakat, termasuk puasa, termasuk haji, semua ini untuk apa? Untuk membersihkan jiwa kita. Dan kalau kita melaksanakan itu semua, itu akan menjadi sebagai bukti bahawa kita ialah bersih. Okey. Semuanya kira sebagai apa? Ibadah. Itu cukup? Kalau kita salat, zakat, puasa, haji cukup? Tak. Semua ini ialah sebagai persediaan. Semua ini ialah sebagai persediaan. Awak melaksanakan salat di mana? Ya, di masjid, betul, di tempat ibadah. Melaksanakan haji di mana? Di tempat haji. Saya rasa semua ini bagi kita sebagai ma'mal. Sebagai ma'mal. Masuk salat, salat ini ialah sebagai ma'mal bagi kita. Haji sebagai ma'mal. Puasa. Kita masuk puasa pada bulan Ramadan sebagai kita masuk ma'mal. Maknanya semua ini ialah sebagai persediaan. Tapi ibadah yang sebenar-benarnya kita akan melaksanakan di mana? Di masjid? Atau di Makkah? Atau hanya pada bulan Ramadan? Kita akan melaksanakan ibadah yang sebenar-benarnya di mana? Di luar. Di luar. Luar mana? Luar masjid. Luar ialah tempat ibadah. Yani misal, para sahabat Nabi SAW memberitahu kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ada salah seorang perempuan yang salat dan zakat dan puasa dan sudah biasa dah haji. Maknanya sudah melaksanakan semua rukun-rukun Islam. Okey, bagus. Tetapi perempuan itu ialah menyakiti jirannya. Kacau jirannya. Jirannya tidak rasa selesa dengan dia, tak rasa aman dengan dia. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tahu apa yang Nabi kata sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah kata hiya finnar. Dia akan masuk neraka. Ya Allah. Terus mana salat, zakat, puasa, haji, mana semua ini? Dia bukan Nabi kata dia ialah berdosa. Dia ialah bersalah. No. Hiya finnar. Terus masuk neraka. Untuk apa? Apa sebab dia terus masuk neraka? Sebab dia ialah sakit hati jiran. Tapi salat. Dah salat 5 waktu. Dengar azan terus salat. Dengar azan terus salat. So macam mana? Sebab tadi kita baca dalam surah Al-Ankabut, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau betul-betul salat, awak tidak akan buat jahat khusus terhadap orang lain. Faham ini? Ya Allah. Maknanya kita ialah kena berhati-hati.
Oleh itu para jemaah, kita kena faham. Kita hidup di dunia ini, kita ialah mempunyai banyak urusan. Urusan kerja. Ramai orang fikir urusan kerja ini ialah macam asin dari ibadah. Ibadah ini ialah lain dari kerja kita. So kerja ialah sebagai apa? Pribadi kita. Ini lain dari ibadah. Kita dalam ibadah bagus, tapi dalam kerja kurang bagus. Okey? Yang penting kita khusyuk dalam salat. Yang penting kita puasa khususul khusus. Tapi dalam kerja macam mana? Tak beberapa bagus. Kita kena faham. Kita sembah Allah Subhanahu wa taala melalui kerja. Tadi saya kata 5 rukun Islami itu bagi kita sebagai ma'mal. Maknanya saya akan keluar dari ma'mal itu yang merangkumi 5 rukun Islam supaya saya ialah jadi orang yang baik. Di mana? Bukan di masjid, di luar. Di luar dan di dalam. Saya tahu luar itu ialah mungkin tempat kerja, jalan raya, pasar, macam tempat awam. Okey, ini luar. Dalam mana? Dalam rumah tangga. So kita ialah mempunyai 2 tempat yang amat penting. Dalam dan luar. Ada lagi? Ada selain 2 ini? Tak ada. Betul tak? Kita ialah dalam atau kita ialah sudah di luar. Okey. So maknanya kita ialah akan menyembah Allah Subhanahu wa taala melalui 2 tempat ini juga. Maknanya rumah tangga bukan hanya tempat rehat, bukan tempat kita duduk, makan, tidur dan istirahat sahaja. Lepas tu kita keluar kerja, kita ialah macam-macam urusan luar. Lepas tu kita baru pergi ke masjid atau surau untuk salat, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Salah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingatlah, Allah menciptakan kamu supaya kamu sentiasa sembah Allah Subhanahu wa taala. Bukan sementara. Bukan Allah menciptakan kamu supaya kamu sembah Allah dalam masa sehari ialah 1 jam sahaja. Tapi 23 jam buat apa? Sebenarnya Allah menciptakan kita supaya kita sembah Allah selama 24 jam. Sejak kita balik sehingga ruh kita ialah dicabut. Siang dan malam. Dalam dan luar. Masa kita sihat atau sakit. Kita kena terus sembah Allah sehingga kita mati. Baik. So maknanya kita kena faham maksud ibadah. Baik. Kelas kita ini kebanyakan ialah akan fokus dengan ibadah yang mana? Yang di dalam dulu. Sebab apa para jemaah? Semua kena mula dari dalam. Mahu berjaya luar, kena berjaya dalam dulu. Okey? Nak berjaya di luar, kena berjaya di dalam. Maknanya, kejayaan itu ialah bermula dari dalam. Kalau sudah berjaya dengan isteri, pastilah akan berjaya dengan orang yang luar. Okey, inilah yang asas. Pasal kita bertemu isteri sebelum jumpa
anak kita. Mana yang kita bertemu dulu, isteri atau anak? Isteri lah. Isteri kita dulu, kemudian anak kita. So yang amat penting ialah kita kena fokus dengan isteri kita. Dan isteri pun kena fokus dengan suami. Okey. Ini ialah yang asas. Ini ialah yang asas. Supaya kita boleh membina keluarga yang terbaik. Nanti keluarga anak kita ini akan keluar. Akan bertemu orang di luar. So mungkin anak kita jadi baik atau anak kita jadi jahat. Betul tak? So yang amat penting ialah dalam baik. Maknanya kita kena sembah Allah Subhanahu wa taala melalui rumah tangga kita. Macam mana kita sembah Allah melalui rumah tangga? Apa yang kita harus buat? Sebenarnya para jemaah, kalau kita rujukkan kepada Al-Quran, ya ilahi ya Allah, kita akan nampak banyak ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang rumah tangga. Banyak ayat yang berbicara khusus tentang rumah tangga. Okey. Ramai orang fikir hanya hubungan antara suami dan isteri ialah mesti ada cinta, kasih sayang. Okey? Itu sahaja. Tapi apabila ada ialah masalah, apabila ada perselisihan antara suami isteri, hilangkan semua ini. Hilangkan cinta. Rumah tangga ini ialah tukar jadi macam, sebenarnya Allah menjadikan dia ialah sebagai tempat aman bagi kita, supaya kita rasa tenang. Tapi ramai orang tak faham ini. Ramai orang bila ada konflik atau apabila ada problem atau ada perselisihan dalam rumah tangga, lari, tak mahu. Dia mahu rumah tangga tanpa masalah langsung. Yani seolah-olah dia kahwin dengan bidadari syurga. Dia mahu ialah hidup di dunia ini seolah-olah dia ialah kahwin dengan bidadari syurga. Macam tak ada masalah langsung. Mustahil. Mustahil. Jangan lupa, kamu masih lagi hidup di dunia. Tapi perlu masalah tak? Perlu. Perlu. Mesti ada masalah. Mesti ada masalah. Nanti bila kamu insyaAllah masuk ke syurga, tak ada masalah lagi. Tak perlu problem sana, tak perlu masalah sana. Tidak akan gaduh langsung. Kamu akan hidup dalam syurga kekal selama-lamanya tanpa masalah. Tapi kenapa sini ada masalah? Betul memang sini bukan syurga, tapi walaupun bukan syurga, perlu masalah untuk apa? Okey. Mana, maafkan saya para jemaah, mana tahu orang itu baik atau tidak? Macam mana tahu? Macam mana kita tahu sama orang itu baik atau tak baik? Kita tahu melalui apa? Adab. Apa makna adab? Dia beradab. Bila kita nampak sama dia beradab atau tidak?
Kita tengok jawab mesti. Kalau kita tak tahu yang baik, kita tak tahu apa yang baik. Kita akan tahu orang itu beradab jika ada masalah. Jika ada, selagi tak ada masalah langsung, kita tak nampak, tak tahu sama akhlak dia tinggi ke, orang ini baik ke, orang ini sabar ke, kita tak nampak. Selagi kita ialah baik dengan dia, dia baik dengan kita, kita tak nampak. Bila kita pasti orang ini betul-betul baik, akhlak tinggi, orang ini betul-betul beriman. Jangan kata kalau dia ialah memberi sedekah. Oh, ini orang beriman sebab saya nampak dia salat dengan khusyuk. No. Ini semua bukan tanda iman. Bukan. Tanda iman betul-betul ialah kalau kita sudah nampak orang ini ialah beradab. Akhlak baik. Macam kita ada masalah. Lepas tu, kita nampak dia ialah orang yang baik. Dia boleh menahankan diri. Dia boleh sabar. Okey? Dia tidak putus hubungan dengan dia. Dia tidak macam balas. Dia tidak dendam, tidak baik. Baru nampak ini betul orang beriman. Ini betul orang baik. Ini betul orang yang akhlak baik. Tanpa masalah macam mana kita tahu? Faham ini? So, maknanya dalam rumah tangga mesti ada masalah. Mesti ada. Tahu kalau hidup dalam rumah tangga tanpa masalah, itu akan jadi masalah. Yang normal, yang biasa, ada masalah. Faham ini? Yang ini bukan kata-kata saya, ini bukan. Al-Quran yang sudah memberitahu kita. Tapi tadi saya kata kelas ini ialah rahsia berkahwin dengan bahagia. Kita nak jadi ialah orang yang bahagia. Betul. Memang. Oleh itu kita kena dengar ialah penjelasan ini supaya kita faham. Baik. Tajuk kelas kita malam ni belum masuk lagi, ini semua mukaddimah supaya kita boleh masuk. Nak balik kita atau boleh sampai pagi? Okey, insyaAllah. Okey. Masalah bukan masalah ialah pada konflik atau masalah ialah bergaduhan antara suami dan isteri. Tidak. Sebenarnya bertengkaran dalam berkahwinan bukan tanda kegagalan, tetapi itu ialah fitrah manusia. Bertengkaran dalam berkahwinan. Yani kita ada masalah, kita bergaduh. Jangan fikir alamak, bila kita sudah bergaduh, kita sudah gagal. Oh, tak sesuai. Kenapa? Sebab kita bergaduh. Saya fikir, kalau boleh kahwinlah dengan seorang perempuan yang tak boleh gaduh langsung. Mana boleh dapat macam tu? Robot. Wallahu a'lam, mungkin mereka membuat robot yang boleh gaduh juga. Kita tak pasti juga. Tapi kita kena faham. Ini ialah fitrah manusia. Yani kalau selalu bergaduh dengan isteri atau selalu bergaduh dengan suami,
Jangan fikir, oh kita sudah gagal. Inilah suami yang tak sesuai bagi saya. Inilah isteri yang tak sesuai bagi saya. Kenapa macam tu? Saya mahu yang tidak bergaduh langsung. InsyaAllah dalam syurga boleh dapat. Ya, dalam syurga boleh dapat. Tapi sini di dunia ini susah. Okay, susah. So kita kena faham para jemaah, ini ialah biasa. Ini fitrah manusia. Ini ialah fitrah manusia. Baik. Tapi walaupun ada bergaduhan atau bertengkaran dalam berkahwinan, kita pun mahu hidup dengan bahagia. Macam mana? Macam ini para jemaah. Kita kena tahu bahawa ada biasa berbezaan fikiran. Yani fikiran kita semua tidak sama. Ada berbezaan dalam fikiran kita semua. Sama juga ada berbezaan dalam emosi dan gaya hidup adalah sebahagian daripada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan kebijaksanaannya. Sebab kalau kita semua sama, fikiran sama, emosi kita sama, macam mana? Memang boring. Yani fikiran kita tak ada berbezaan langsung. Okey? Bagaimana para jemaah? Hidup ini akan semua sama. Tak ada beza langsung dalam fikiran. Fikir sama, emosi sama. Macam mana? Memang tak ada ujian. Betul. Tapi cara hidup ini sedap kita? Saya rasa memang tak sedap. Ya, betul. Oleh itu, berbezaan fikiran, emosi, semua ini akan menunjuk kita ialah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey? Pasal kalau kita semua sama, fikiran sama, emosi kita sama, yani ini akan jadi seperti semula jadi. Betul tak? Maknanya kita tak perlu Quran. Yang paling cantik ada berbezaan antara kita. Fikiran saya lain dari fikiran kamu. Emosi pun ialah lain. Tetapi kita sudah menjadi fikiran saya sama dengan fikiran kamu ialah bersatu. Macam mana kita boleh supaya kita ialah berjaya? Ini ialah kejayaan. Isteri ada fikiran, suami ada fikiran lain. Okey? So, bila mereka akan berjaya? Kalau sudah menyatukan fikiran mereka. Walaupun masih lagi, dia tak perlu tukar fikiran isteri jadi sama seperti fikiran suami. Tak. Okey, masih lagi ada beza, masih lagi lain.
Tapi bagaimana kamu buat dia setuju dengan kamu? Itulah. Bagaimana awak boleh setuju dengan isteri, isteri boleh setuju dengan kamu. Ini ialah kejayaan. Bukan kejayaan saya sudah tukar otak, saya sudah tukar semua dalam jadi macam tak boleh. Itu Allah Subhanahu wa taala telah bagi tahu kita dalam Al-Quran. Yani misal, kalau boleh buka surah Ar-Rum. Tengok Ar-Rum surah 30. Muka surat 406. Tengok ayat 22. Okey, silakan. Ayat kedua. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbezaan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Itulah salah satu tanda kekuasaan Allah, ciptaan langit dan bumi. Kenapa langit dan bumi? Apa masalah kalau semua jadi langit sahaja? Atau bumi sahaja? Mungkin tak kalau Allah mahu. Tapi mesti ada hubungan antara langit dan bumi. Hubungan yang baik. Mesti ada hubungan yang baik antara langit dan bumi. Oleh itu para jemaah, kita sudah lama hidup antara langit dan bumi, betul? Sebab kita atas muka bumi, atas kita sekali ada langit. Ada masalah? Para jemaah pernah terima masalah dari langit ke? Ada masalah dari bumi ke? Semua masalah yang berlaku hanya dari manusia yang di antara langit dan bumi. Yani saya rasa kalau manusia ini tak ada, pasti tak ada masalah. Betul tak? Kalau manusia tak ada, memang tak ada masalah. Sebelum ini jin ada, macam-macam masalah. Tapi Allah menciptakan manusia supaya manusia ialah buat baik. Memang Allah tahu manusia akan buat jahat. Semua yang berlaku sekarang Allah Subhanahu wa taala sudah tahu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Okey? Baik. So Allah menciptakan langit sebab langit perlu bumi, bumi pun perlu langit. Lepas tu Allah menciptakan wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Lepas tu wa ikhtilafu alsinatikum. Yang kedua ialah perbezaan apa? Bahasa kamu. Perbezaan bahasa kamu. Macam mana? Ini cakap bahasa Melayu. Ini cakap bahasa Arab. Okey? Ini Melayu, ini Arab. Saya rasa memang jauh sangat. Pasal apa? Yang Melayu ini ada budaya Melayu, ada fikiran Melayu, Arab ini pun lain. So, macam mana? Saya rasa memang jauh. Tapi kenapa Allah tidak menjadikan semua cakap bahasa Arab? Bahasa Arab ini bahasa Al-Quran. Bahasa Arab ini ialah bahasa syurga. Bahasa Arab ini ialah bahasa semua nabi-nabi. Bahasa Adam. Allah Subhanahu wa taala ialah bercakap dalam Allah. Kenapa Allah Azza wa Jal menjadikan banyak bahasa selain bahasa Arab? Senang ke atau susah? Kalau Allah menjadikan kita semua cakap bahasa Arab atau cakap bahasa Melayu, senang ke atau susah? Memang senang. Tapi tengok ikhtilaf. Allah yang buat. Allah yang buat. Ini cakap Arab, ini cakap Melayu, ini cakap English, ini cakap Cina. Macam-macam. Macam-macam. Oleh itu para jemaah, kita kena faham ini. Kita kena faham ini. Yani misal, kalau boleh, orang Melayu tetap cakap bahasa Melayu. Kalau boleh.
Nak belajar Arab boleh, nak belajar English boleh, nak belajar Cina boleh, semua boleh. Tapi jangan hilangkan bahasa asal. Jangan. Bahasa Melayu kena sentiasa hidup. Tahu apa sebab? Sebab bahasa Melayu ini salah satu tanda kekuasaan Allah. Inilah ayat, inilah dalil. واختلاف ألسنتكم وألوانكم. Warna kulit kita semua ialah berbeza, lain. Macam mana kalau kita semua putih? Macam mana kalau kita semua hitam? Macam mana? Tapi subhanallah, supaya kita boleh nampak kekuasaan Allah Azza wa Jal, kita jumpa yang putih, kita jumpa yang hitam. Tetapi yang paling cantik bila kita nampak orang putih kahwin dengan orang hitam. Bukan yang putih kahwin dengan yang putih, inilah biasa. Betul tak? So kalau kita nampak orang putih kahwin dengan orang putih, okeylah. Hitam kahwin dengan hitam, tak biasalah. Tapi putih kahwin dengan hitam, macam mana? Betul tak? Orang Melayu kahwin dengan orang Melayu biasa. Arab kahwin dengan Arab biasa. Arab kahwin dengan Melayu? Inilah. Macam mana kahwin? Macam mana ya Allah sudah jatuh cinta? Macam mana sudah satu hati? Ini ialah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham ini para jemaah? Allah menjadikan ini ialah sebagai apa? Salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu Allah telah menutup ayat ini dengan firman Allah, inna fi dhalika la ayatin lil alimin. Perkara ini perlu kita ialah memahami, perlu kita berilmu. Kalau tidak, macam mana? Kita akan sentiasa sangka buruk. Faham ini? Sama juga para jemaah, Allah menjadikan ialah perselisihan antara suami dan isteri sebagai apa? Fitrah pada kita. Fitrah pada kita. Kita tak boleh hidup tanpa perselisihan, tak boleh. Dan kita pun tak boleh sentiasa hidup dengan perselisihan juga. Tak boleh. Oleh itu, kita ialah mesti, pasal Al-Quran ajar kita macam mana kita ialah buat pengurusan bertengkaran. Yani ada masalah, ada perselisihan, tapi kita menjadikan perselisihan ini sebagai apa? Sebagai yani sesuatu yang biasa. Melalui perselisihan itu tak ada kebencian, tak ada kemarahan, tak ada masalah. Diam ada, tapi pasal kita sudah faham, kita sudah berilmu, so kita tidak akan menjadikan masalah ini ialah besar. Okey? Yang paling bahaya bermula apabila perbezaan kecil berubah menjadi bermusuhan. Yani misal, kita sudah setuju mesti ada masalah. Tapi mungkin masalah ini ialah kecil. Al-Quran tidak mahu kita hidup tanpa masalah langsung. Al-Quran pun tidak mahu kita hidup sentiasa dengan masalah. Bila ada masalah dalam rumah tangga sama seperti ujian dalam hidup kita. Bolehkah kita hidup tanpa ujian? Tak.
Tak boleh. Tak boleh. Bolehkah kita sentiasa hidup dengan ujian? Tak boleh juga. So, apa yang kita harus buat bila ada ujian? Supaya ujian itu cepat pergi. Supaya ujian itu tidak kacau emosi kita. Apa yang kita harus buat? Kita kena terima ujian. Terimalah dia. Yang menyusah kita, kita tak terima ujian. Tapi kalau kita terima, ujian datang dengan tugas. Semua ujian, para jemaah, jangan fikir ujian itu datang sendiri. Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala yang hantar. Allah suruh ujian itu datang kepada kita. Datang sebab apa? Dia membawa message dari Allah untuk kita. So, kalau kita terima ujian, kita faham apa hikmah dari ujian, ujian akan beri kita message lepas tu pergi. Tapi kalau kita nampak ujian tapi kita tak terima message dari ujian, ujian akan terus duduk bersama kita sehingga kita terima ujian. Sehingga kita terima message dari ujian itu. Yani mungkin tembok ujian itu mungkin datang 1 jam sahaja. Kita sendiri yang menyebabkan dia duduk bersama kita 1 tahun. Ya ilahi. Itulah. Tapi Allah Azza wa Jalla mahu kita faham. Bila ujian datang mesti ada hikmah. Mau ujian ini duduk lama ke dengan kamu atau mahu dia cepat pergi? Sebenarnya saya nak dia cepat pergi. Okeylah, terimalah message dari ujian. Apa maksud? Ada hikmah dari ujian. So awak jangan fokus dengan ujian. Fokuslah dengan hikmah dari ujian itu. Sama juga kita dalam rumah tangga sudah ada masalah kecil. Sudah ada masalah yang kecil. Kenapa ada masalah kecil? Sebenarnya para jemaah, semua masalah kecil ke besar ke datang untuk membawa message untuk kita juga. Okey? Tapi masalah kita mungkin masalah kecil, kita sendiri berubah. Masalah yang kecil ini jadi besar. Ingatlah ini. Dan fokuslah dengan ini juga. Tak ada masalah yang kecil akan jadi besar sendiri. Tak ada langsung. Siapa yang membesarkan masalah? Kita sendiri. Kita sendiri. Tapi kalau kita terima masalah yang kecil, okey, kita terima dia dan kita ialah cuba untuk selesaikan dia. So akan duduk lama dengan kita ke atau akan cepat hilang? Cepat hilang. Kita ialah yang membesarkan masalah kecil, oleh itu dia boleh duduk lama sangat dengan kita. Okey, masalah kecil sudah berubah, sudah tukar menjadi masalah besar. Okey, dah masuk kitab besar. Saya rasa cukup. Kita kena fokuslah dengan masalah ini dan kita cuba selesaikan masalah ini. Tak. Kita tidak selesaikan masalah ini. Masalah ini akan tukar menjadi bermusuhan. Ini tahap yang lagi besar. La ilaha illallah. Asalnya masalah kecil. Sudah tukar jadi besar. Lepas tu tukar menjadi bermusuhan. Cukup? Tak cukup. Mahu apa lagi? Ya Allah, bermusuhan ini akan bawa kita ke mana? Kalau kita tidak cepat selesaikan masalah ini, bermusuhan akan membawa kita ke kebencian.
Okey? Mula-mula ada, Masya Allah, masa bertunang atau masa baru kahwin, cinta, sayang kepada isteri. Isteri pun sayang kepada, Masya Allah, bagus, bagus. Tapi, tak lama sangat, cinta itu sudah tukar jadi kebencian. La hawla wa la quwata illa billah. Okey, kita nak rujukkan ke asal kebencian ini. Kita akan nampak dia masalah kecil. Masalah kecil sudah menjadi kebencian. Okey, sampai situ cukup? Nak selesaikan, nak kembali ke asal? Tak. Teruskan. Dari kebencian ke ialah putus hubungan. Isteri balik rumah, ibu, ayah, suami tidur bilik lain. Sudah ada? Ya Allah. Lepas tu akan membawa ke cerai. Itulah masalah. Oleh itu para jemaah, mungkin masalah yang kecil ialah membakar segala kasih yang dibina bertahun-tahun. Masalah kecil. Dia akan merosakkan rumah tangga. Masalah kecil akan menghapuskan ialah kasih sayang yang sudah bertahun-tahun. Maafkan saya para jemaah, saya mau tanya, boleh? Para jemaah tak pernah nampak atau tak pernah dengar ada suami isteri yang sudah cerai sebab yang kecil? Ada tak? Sebab kecil. Tapi makin lama sudah jadi besar. Ada tak? Ada. Tak pernah dengar atau tak pernah jumpa orang yang lepas cerai, bila kita duduk cakap dengan dia, dia bagi tahu kamu, saya tak tahu apa sebab. Sudah cerai, tapi saya tak tahu apa. Kenapa cerai? Apa sebab? Saya tak nampak ada sebab yang besar. Ya Allah. Tapi kenapa cerai? Tak tahu. Sebab kecil. So macam mana? Kalau kita faham, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran ini sebagai apa para jemaah? Ubat untuk kita. Bukan mau kita hidup tanpa masalah langsung. Okey? Tapi, maafkan saya. Contoh. Semua boleh memandu kereta tak? Boleh tak? Senang ke memandu kereta atau susah? Senang? Walaupun jalan jam? Okey? Ada masalah tak? Walaupun nampak sudah ada banyak kereta tak? Tapi boleh pergi balik dengan selamat. Tak ada masalah. Pandai ialah memandu kereta. Siapa pada kita yang pandai ialah memandu masalah? Pasal tiap-tiap masalah perlu urusan yang sesuai. Bagi tiap-tiap masalah ada urusan. Macam mana saya boleh keluar dari masalah ini? Kita pandai memandu kereta, boleh jalan walaupun jalan jam, walaupun susah, pergi balik dengan selamat. Tanpa kita ialah melanggar. Tapi kenapa kita dalam rumah tangga hanya 2 orang tapi kita selalu melanggar? Tak pandai ke memandu tak? Rasa macam tak ada lesen. Betul tak?
Sebab dalam rumah, para jemaah, hidup dalam dan kalau kita bandingkan hidup dalam dari dan hidup yang luar, mana yang lagi susah? Dalam ke atau luar? Kita hidup dalam rumah dan kita ialah keluar dari rumah. Mana yang lagi susah? Dalam ke atau luar? Rasa luar. Betul? Salah. Tanyalah kenapa salah. Jangan terima sahaja salah, ya salah. Tanyalah saya kenapa salah. Kenapa salah? Okey. Maaf para jemaah. Luar, kamu memandu kereta, sebelah kamu kanan kiri depan belakang banyak kereta, betul? Kamu boleh sampai kerja, lepas tu balik tanpa kamu gaduh dengan siapa-siapa, tanpa kamu ialah melanggar siapa-siapa. Betul tak? Pergi kerja. Tempat kerja berapa orang bekerja? Ramai, betul? Kamu pergi balik tak pernah gaduh dengan siapa-siapa. Semua baik, kongsi makan, Masya Allah, okey. Tak ada masalah langsung. Okey? Balik okey, tak ada masalah. Luar, bertemu dengan ramai orang. Balik rumah, 2 orang. Macam mana dalam? Macam mana dalam? Kebanyakan ialah dalam ada macam-macam perang. Macam-macam gaduh, macam-macam masalah. Ya Allah, 2 orang sahaja. So, mana yang lagi susah? Dalam ke atau luar? Dalam lah. Tadi saya kata, yang amat penting ialah dalam. Kalau berjaya dalam, senang luar. Tak ada masalah luar langsung. Walaupun kita di luar bertemu dengan ramai orang, tapi semua yang luar ini tak beberapa penting sangat. Tidak sama yang di dalam. Yang amat penting ialah yang orang yang luar tidak akan bina keluarga untuk saya. Orang yang luar tak bagi anak bagi saya. Orang yang luar tak bagi saya tenteram hati. Hanya yang boleh bagi saya semua ini orang yang dalam. Orang yang dalam. Kalau kita tengok para jemaah dalam Al-Quran. Al-Quran suruh kita berintahkan siapa salat. Hanya Al-Quran suruh kita ialah berintahkan isteri kita supaya dia salat. Al-Quran suruh kita ialah bersabar terhadap isteri kita. Boleh buka surah Taha. Cuba buka surah Taha. Surah 20. Okey, sudah surah Taha. Baik, kalau boleh tengok pada ayat 132. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. 132. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan solat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu,
kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Sini Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Kalau isteri kamu tidak salat, so macam mana? Al-Quran suruh kamu perintahkan dia. Cara macam mana? Sabar. Sabar. Kalau Al-Quran suruh kita sabar terhadap isteri pada perkara yang penting seperti perkara ibadah ini, bagaimana yang lain? Wastabir 'alaiha khusus. Kena sabar terhadap isteri kamu. La nas'aluka rizqa. Nahnu narzukuk. Apa kaitan antara salat, sabar terhadap isteri dan rezeki? Apa kaitan? Kenapa sini sebut yani rezeki? Ada kaitan tak? Mesti ada. Para jemaah tahu rahsia dalam ayat ini, isteri kita salah satu kunci rezeki. Yani mungkin Allah murah rezeki kita melalui isteri kita. Macam mana? Kalau kita ialah bersabar terhadap dia. Bukan itu sahaja. Tak. Wal-aqibatu littaqwa. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Yani mungkin melalui isteri kamu, kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Bukan itu sahaja. Mungkin juga melalui isteri kamu, kamu dapat masuk syurga. So, apa yang kamu mau lagi? Allah akan murah rezeki kamu. Kemudian Allah akan masukkan kamu ialah ke syurga. Ya Allah. Semua ini sebab apa? Sabar terhadap isteri. Sabar. Tapi bagaimana kalau tak sabar? Akan dapat semua ini? Tak boleh dapat. Okey? Maknanya mungkin Al-Quran sudah memberitahu kamu, mungkin kamu kahwin dengan seorang perempuan yang tak salat. Mungkin tak. Inilah kalau isteri salat, Quran akan suruh kita berintahkan isteri salat. Bila berintah isteri salat? Bila dia tak salat. Bila dia tak salat, kita kena suruh dia salat. Supaya kita faham. Siapa yang kena ajar isteri? Suami. Ajar dan sabar. Kalau sabar, pasal isteri memang perlu sabar. Kalau suami sabar terhadap isteri, Allah suka tak? Allah suka seorang suami yang bersabar terhadap isteri tak? Allah sangat suka. Oleh itu Allah akan buka pintu rizki yang besar bagi dia. So jangan kita tutup pintu rizki itu sendiri. Biarkanlah dia buka. Allah bagi kita peluang yang terbaik dunia dan akhirat. Oleh itu para jemaah, ingatlah ini. Rumah tangga yang bahagia bukan yang tidak. Bukan yang tidak
bertikaian, tetapi yang tahu bagaimana menguruskan bertikaian dengan iman dan hikmah. Mahu ialah hidup dengan bahagia. Jangan fikir ialah bahawa kita kena hidup tanpa masalah. Tak, mesti ada masalah. Tapi macam mana kita boleh bahagia dengan masalah? Jika kita ialah tahu masalah itu dan kita ialah menguruskan masalah itu dengan baik. So maknanya Al-Quran ajar kita supaya kita ialah menolakkan masalah terus atau boleh terima masalah dan kita ialah menguruskan dia dengan baik. Kalau kita menguruskan masalah dengan baik, akan cepat selesai tak? Cepat selesai. Betul tak? Inilah sifat orang mukmin. Ini ialah keadaan orang mukmin. Macam mana kita menguruskan masalah dengan iman dan hikmah. Iman dan hikmah. Baik. So kalau kita tengok pandangan Al-Quran tentang ialah masalah. Kalau boleh para jemaah buka surah An-Nisa, surah An-Nisa, surah 4, tengok pada ayat 19. Ayat 19 surah An-Nisa. Okey. Silakan. Ayat 19. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka kerana hendak mengambil mereka kembali sebahagian daripada apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Kerana boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Allahu Akbar. Para jemaah tengok ayat ini. So, kalau kita tadabbur ayat ini, kita akan nampak Al-Quran tidak menggambarkan rumah tangga yang bebas dari masalah, tetapi mengajar bagaimana menyelesaikannya dengan adab dan kasih. Oleh itu, kita memerlu ayat 19 ini. Pada hujung ayat ini Allah berfirman wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka. Allah perintahkan suami bergaullah dengan isteri-isteri secara baik. Jika kamu tidak menyukai mereka, bersabarlah kerana mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Sedang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan badannya kebaikan yang banyak. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Allah mau kita ialah bergaul dengan isteri dengan cara yang
yang baik. Kenapa para jemaah Allah suruh kita bergaul dengan isteri ikut cara yang baik? Kenapa Al-Quran suruh kita ialah ikut cara yang baik? Sebab mesti ada masalah. Lepas tu, فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنْ. Ya Allah, jika kamu tidak menyukai mereka, yani mungkin suami tidak suka isteri, mungkin. Okey, maaf, saya mau tanya. Suami tidak suka isteri bila? Sejak mu kahwin ke atau selepas kahwin? Yani misal, kalau ada seorang perempuan yang tidak suka, boleh kahwin sama dia? Boleh tak? Tak boleh. Betul tak? Maknanya masa kahwin mesti suka. Suami sayang isteri, isteri pun sayang suami. Tapi kenapa Al-Quran di sini ialah telah menyebut jika kamu tidak suka lagi. Kenapa macam tu? Maknanya cinta ini mungkin hilang tak? Mungkin. Apa sebab? Masalah yang akan menyebabkan cinta itu hilang. Maknanya Allah tahu ada masalah tak? Mesti ada masalah. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنْ. Allah tak suruh kita, jangan kamu buat masalah. Faham? Allah tidak bagi tahu kita, jangan kamu buat masalah supaya kamu tidak benci isteri. Masalah sudah ada, kita sudah gaduh, macam-macam, dah sampai ke tak suka. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنْ. Jika kamu sudah benci isteri. So, macam mana? Kalau dah sampai tahap tak suka. Teruskan cerai ke atau macam mana? Bersabarlah. Tak perlu cerai? Tak, jangan cerai. Jangan, tunggu. Kenapa? Sebab kamu hanya ialah pandang ke isteri dari hanya satu sudut sahaja. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنْ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا. Ya Allah, kerana mungkin kamu tidak menyukai sesuatu sahaja pada isteri kamu yang kamu tak suka. Sedang Allah menjadikan banyak kebaikan pada isteri kamu yang kamu belum nampak lagi. So kalau awak terus buang isteri, terus cerai isteri, awak rugi. Mustahil para jemaah seorang perempuan 100% tak baik. Mustahil. Mungkin yang tak baik kepada perempuan satu bahagian sahaja, sesuatu. Seperti yang Allah sebut dalam ayat ini. Tapi kalau satu sahaja tak baik kepada isteri, maknanya ada lagi berapa? 99 yang baik kepada isteri. Cuma kita fokus dengan satu sahaja. Ya Allah, siapa yang buat kita fokus dengan satu itu? Bagus, syaitan. Syaitan tak mau kita pandang 99 perkara yang baik kepada isteri. Hanya mahu kita ialah pandang satu sahaja. Satu sahaja. Oleh itu para jemaah, kita kena faham, urusan syaitan yang paling besar ialah mahu suami ceraikan isteri. Ada dalil? Ada. Buka Al-Baqarah.
Ya, surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 102. Okey, akhi, silakan. 102. Yes. Maafkan saya jemaah, fokuslah dengan ayat ini sebab ayat ini sangat penting. Kita semua memerlu faham. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. 102. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada Tengok. masa kerajaan Sulaiman. Tengok para jemaah, ayat ini mula dengan apa? Maaf, akhi, sekali lagi. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan. Maknanya mereka ikut ajaran syaitan. Mereka ialah ikut ajaran syaitan. Mereka ikut apa yang syaitan mahu, apa yang syaitan suka. Teruskan. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Nabi Sulaiman alaihi salam Muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma syaitan ialah yang kafir. Okey, so maknanya mereka ikut ajaran syaitan, tapi syaitan itu baik kita. Syaitan itu kafir. Teruskan. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat itu di negeri Babilonia. Yang ajar sihir kepada manusia itu siapa? Syaitan. Okey, syaitan. Kenapa syaitan itu ajar sihir kepada manusia? Teruskan. Padahal mereka tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang sebelum menyatakan, sesungguhnya kami hanyalah ujian bagiku. Sebab itu, janganlah kafir. Maka mereka mempelajari daripada keduanya, mereka itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan isterinya. Yani, seolah-olah hanya mereka belajar sihir itu untuk apa? Untuk satu sahaja. Untuk satu. Apa itu? Ceraikan suami dan isteri. Ya Allah, ini matlamat syaitan yang terutama. Para jemaah tahu kalau suami isteri sudah cerai, syaitan naik pangkat? Tahu tak? Syaitan naik pangkat kalau suami isteri sudah. Bukan itu saja, dia pun pakai ialah mahkota dan duduk sebelah iblis. Dia sudah jadi ketua besar. Sebab apa? Sebab dia berjaya. Usaha dia menjadikan suami isteri ialah cerai. So macam mana? Kenapa Allah suruh kita sabar? Ya Rabbi, tadi dalam surah Taha Allah perintah kita suruh isteri kamu salat. Tak mau salat, jangan marah dia. Isteri tak mau salat. Oh, saya rasa saya menyesal. Saya rasa saya ialah salah sebab saya kahwin dengan kamu. Kamu jahat, kamu tak salat. No, jangan. Kalau awak cakap macam tu, awak sudah melanggar perintah Allah. Perlu kamu wastabir. Bukan wasbir. Bukan dan sabar. Wastabir. Bukan wasbir. Tengok masuk ta. Huruf ta. Wastabir. Bukan wasbir. Apa beza antara wasbir dan wastabir? Wastabir lagi besar dari wasbir. Banyak sabar. Banyak sabar. Ya Allah. Maknanya para jemaah, sabar yang terbaik ialah kalau sabar terhadap isteri. Itu ialah sabar yang
yang terbaik. Melalui sabar itu, Allah akan buka pintu rizki kita di dunia dan akan memberi kita ialah kesudahan yang baik di akhirat. Sabar. Maksudnya apa? Dia cakap, sebab sabar ni kan, sabar buat tak tahu, sabar ni. Sabar buat tak tahu, sabar. Aha. So, apa itu sabar? Sabar sebagai buat tak tahu itu pun sebahagian daripada sabar. Nanti saya belum sampai. Betul. Para jemaah, buat tak tahu itu pun yang terbaik. Daripada malas. Ya Allah, ya Allah. Itulah. Yani basal Kita belajar Alisa, kalau diam pun boleh jadi tak betul. kalau betul bas ini ialah sebagai apa seni. 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 Selama 30 tahun. Ya, sebab apa para jemaah? Macam tadi saya kata, kita belajar agama Islam ini memang Masya Allah luas. Tetapi kita bahagi agama Islam dalam 3 tempat. Rumah tangga 1, luar 1, tempat ibadah 1. Okey? Kita tak boleh naik angkasa. Kita tak boleh naik angkasa. Hanya kita dalam bumi. Bumi bagi kita hanya tiga tempat. Satu tempat rumah macam kita sekarang. Satu lagi urusan luar. Lagi satu ialah tempat ibadah, masjid, Makkah, tempat ibadah. Betul tak? So kita ialah mula dengan dalam dulu. Sebab apa? Kita, maafkan saya para jemaah, mudah sangat. Satu lagi kalau boleh, mudah sangat mesti 3 kali. Okey, kena sebut 3 kali. Mudah sangat bagi kita sabar terhadap orang luar. Betul tak? Okey, keluar dari rumah rasa macam panas, marah. Keluar jumpa kawan, terus senyum. Betul tak? Tak ada masalah langsung. Senang ialah muka masam dalam rumah. Luar jarang muka masam. Faham ini? Oleh itu, betul para jemaah. Yani para ulama kata, kalau kamu nak tahu sama orang ini beriman atau tidak, tanyalah isteri dia. Tanyalah isteri. Tengoklah bagaimana keadaan orang itu dengan isteri. Okey? So, hidup dengan isteri betul perlu seni. Bukan biasa hidup sahaja macam, no, tak boleh. Cara, subhanallah. Para jemaah, kita kena faham. Allah menciptakan perempuan ini sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah. Seorang lelaki yang faham betul-betul perempuan dan hidup di dunia ini dengan isterinya tanpa masalah, bukan tak ada masalah, ada masalah, tapi seolah-olah tak ada masalah. Masalah sudah ada, tapi dia ialah bijak. Dia ialah faham, tahu macam mana ialah menguruskan masalah ini. Dia tahu macam mana selesaikan masalah ini dengan cepat. Dialah seorang lelaki yang pertama berjaya di dunia ini. Maafkan saya. Jangan ikut kejayaan itu dengan luar. Oh, saya sudah, maafkan saya, sudah ada banyak syarikat, saya sudah ada macam-macam urusan luar. Okey. Semua ini bagus. Tapi maaf, bagi saya tak kira sebagai kamu berjaya. Belum lagi. Belum. Macam mana?
betul kamu akan berjaya ialah kalau kita tengok keadaan dalam. Senang awak berjaya dengan orang luar. Awak boleh jumpa orang Jepun, jumpa orang China, jumpa orang dari luar. So, okey, buat hubungan baik dengan semua orang. Tapi, tanya dia macam mana? Macam mana sudah cerai? Bos besar. Masya Allah, semua orang tunduk hormat kepada dia. Tapi, isteri sudah? Kenapa? Awak boleh berjaya dengan semua orang luar, tapi awak tak berani. Dengan awak gagal terhadap isteri. Ya Allah. Oleh itu para jemaah, memang Al-Quran bantu kita. Bukan Al-Quran mau kita hidup tanpa masalah. Mana ada? Al-Quran sudah bagi tahu kita wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhun. Jika kamu ialah benci sesuatu dalam isteri kamu, awak kena sabar. Sudah ada satu yang tak baik kepada dia. Memang mesti ada yang tak baik. Tapi sudah ada 99 yang baik. Yang awak belum nampak lagi. Kerana satu, awak boleh buang 99 yang baik. Maafkan saya para jemaah. Yani misal, beli kereta mahal, besar, cantik. Sebab ialah ada rosak atau masalah sikit. Terus buang. Bagaimana orang itu? Bijak ke tak? Bijak? Sama juga. Oleh itu, para ulama kata, kalau awak putus hubungan dengan kawan kamu, kerana kawan kamu ini buat 1 juta salah terhadap kamu, so kamu sudah buang dia dengan murah. Kawan sudah buat 1 juta salah. Lepas tu kamu sudah ambil keputusan akan buang dia. Para ulama kata, awak sudah buang dia dengan murah. Mau berapa salah lagi supaya boleh buang dia? Kalau itu kawan luar, so bagaimana isteri dalam? Bagaimana? Banyak juta. Ya Allah. Itulah. Okay? So ayat tadi yang surah An-Nisa tadi, kalau boleh, maaf para jemaah, tengok An-Nisa tadi ayat 19. Surah An-Nisa surah 4 muka surat 80. Okey. Dalam ayat 19 ini Allah Azza wa Jalla berfirman pada hujung wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bil ma'ruf yani apa? Yani Allah Azza wa Jalla suruh kita ialah sabar terhadap isteri kita. Okey? Dan mungkin pada sifat itu terdapat keberkatan yang kita tidak nampak. Mungkin pada isteri ada satu sifat yang buruk. Tapi Masya Allah, seperti yang Allah sebut dalam ayat ini, fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira. Mungkin kita benci satu sifat pada isteri, tapi mungkin pada sifat yang kita benci itu sudah ada hikmah, sudah ada barakat, sudah ada
banyak yang baik dari Allah Azza wa Jal. Oleh itu para jemaah, subhanallah, kadang-kadang kita tidak nampak yang baik itu terus. Tidak. Terang, cahaya datang bila? Selepas cahaya atau selepas gelap? Terang. Bukan terang, terang. Cahaya. Matahari. Datang bila? Selepas gelap atau selepas cahaya? Selepas gelap. Sihat datang bila? Selepas sakit. Kekayaan datang bila? Maknanya bila kita nampak ada sifat yang buruk pada istri, jangan kata ini ialah yang berakhir. Jangan. Dalam sifat yang buruk itu, seperti yang Allah sebut, ada kebaikan. Ada. Tapi perlu yang buruk itu ialah pergi dulu. Macam malam. Bila malam dah pergi, datang terang, datang cahaya. Betul tak? So, bila ada gelap, sabar terhadap gelap tak? Sabar tak? Bila nampak gelap, marah tak? Marah? Tidak. Buat apa dengan gelap itu? Sudah ada urusan yang baik pada gelap itu tak? Bila sakit, marah tak? Marah, sakit, marah penyakit itu tak? Atau sabar dan buat urusan yang terbaik. Seperti apa? Jumpa doktor, betul tak? Makan ubat, betul? Sehingga baik. So bagaimana kalau ada sifat yang buruk pada istri? Itulah, bukan hanya sabar sahaja. Dalam sifat yang buruk itu awak kena mencari yang baik. Oh, ada baik pada sifat yang buruk, ada seperti yang Allah Azza wa Jal sebut dalam ayat ini. Okey? Sama juga para jemaah, sebagaimana Allah beritahu suami terhadap istri kena sabar, sama juga Allah perintahkan istri supaya pun sabar terhadap. Al-Quran tak boleh bantu perempuan sahaja. Tak boleh. Kena dua-dua. Sebab ialah rumah tangga ini ialah antara suami dan istri. Okey? Oleh itu, Al-Quran ajar kita supaya kita ialah buat urusan yang terbaik jika kita menghadapi masalah. Sama seperti bila kita menghadapi ujian seperti penyakit. Betul? So, apa yang kita buat? Kita usaha dengan baik. Kita buat urusan yang terbaik. Betul tak? Kita memilih doktor yang baik. Kita ialah cuba cari ubat yang baik. Supaya kita ialah cepat. Sama juga para jemaah. Okey? Allah Azza wa Jal mahu kita sembah Allah melalui perkara ini, melalui rumah tangga. Maknanya kalau kita ikut sistem ini, maknanya kita menjalankan ibadah yang terbaik. Sebab apa? Siapa yang suruh kita dalam ayat 19 ini? Allah atau ini pilihan kita sendiri? So maknanya ibadah bukan hanya salat, zakat, puasa, haji sahaja. Sampai situ kita berhenti. Belum habis ini lagi. Sebab ada banyak rahsia lagi, insyaAllah lain kali kita akan sambung. Wallahu a'la wa a'lam. Barakallahu fikum ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.